Okey, hari ni kita tengok ini adalah Swiss 2 gang. Okey, ini kalau kita nak buka Swiss ni, nak tukar dia, ini skru dia lah. Kat sini skru dia, kita hanya buka dan tukar sketul macam ni. Tapi ini cabaran dia untuk tuan-tuan. Okey, kalau Swiss macam ni. Okey, ini jenama Hager. Swiss jenama Hager Okey, macam mana kita nak buka dia? Okey, macam mana kita nak buka dia? Okey, mula kita buka ni dulu. Congkil. Okey. Sekarang kat mana skru dia? Okey, cuba jawab ke ruang komen. Dekat mana kita nak buka skru dia ni, nak cabut. Untuk cabut Swiss ni dekat mana? Okey, kalau yang ni tadi senang je. Kita boleh buka di sini, cabut. Tapi untuk Swiss jenama Hager ni, dekat mana skru dia? Tolong jawab di ruang komen. Kita kongsi sama-sama.